Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurruhu ma ismi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan sekali lagi dengan bulan Syawal yang penuh keberkatan. Setelah sebulan berpuasa di bulan Ramadan, kini tiba masanya untuk kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Saya selaku Guru Besar SK Buloh Kasab ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Kasab Yatim Cakna, para guru, staf, PIBG, SDK, ibu bapa dan anak-anak ayah yang dikasihi. Semoga sambutan Syawal kali ini membawa kebahagiaan dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita. Hari Raya bukan sekadar hari untuk bergembira, tetapi juga satu peluang untuk kita bermaafan, mengeratkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Marilah kita jadikan hari yang mulia ini sebagai wadah untuk memperbaiki hubungan, menghargai satu sama lain dan terus menanam nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Bagi anak-anak ayah yang pulang ke kampung halaman, ayah berpesan agar sentiasa menjaga keselamatan diri dan berkhemah di jalan raya. Jangan bermain mercung yang boleh mencederakan fizikal anak-anak. Semoga kegembiraan Syawal ini dapat dinikmati bersama keluarga tercinta dalam suasana yang harmoni dan penuh keberkatan. Akhir kata dari ayah, semoga kita semua terus diberi kekuatan dan kesihatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik serta terus maju dalam menuntut ilmu dan berbakti kepada masyarakat. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal faizin wal maqbulin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam madani. Saya Cikgu Nur Hafizah binti Muhammad Elias Muhammad Nasir, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Buloh Kasab. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Kasab Yatim Cakna. Saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf kepada semua atas segala salah dan silap saya. Halalkan makan dan minum saya. Jaga diri, jaga peribadi. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JPKM SK Buloh Kasab mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Moga Hari Raya tahun ini lebih bermakna dan berceria di samping keluarga. Hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai di kampung halaman masing-masing. Saya juga mohon ampun atas kesilapan saya sepanjang berada di sekolah ini kepada semua warga sekolah SK Buloh Kasab. Salam hormat daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga Kasapian Tim Cakna. Hari Raya adalah masa untuk kita bermaaf-maafan dan mengeratkan silaturahim serta berkongsi kegembiraan bersama keluarga. Mungkin ada sahabat kita yang tidak dapat beraya di kampung. Walaupun begitu, semangat Aidilfitri tetap utuh di dalam hati kita. Saya berharap Aidilfitri kali ini membawa kebahagiaan, kedamaian dan keberkatan kepada semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin dari saya.